Aku sedar, aku bangkit, ini masanya menantang si zalim. Bangkitnya kau dari sini, bangkitnya kau dari sini, bangkitnya kau dari sini, bangkit. Nyala balik. Tera bang. Steady. Welcome back guys. You with me Sebebel dalam Darkcast. Bang. Ya. Tadi bang, again, saya sebagai rakyat Marhain. Abang nyanyi, kita kena ambil beberapa take tadi bang Ya. Dan setiap kali abang nyanyi, bila abang tarik itu, lampu hilang bang. Lampu hilang. Saya absorb energi tu. Itu I think this is what Darkcast is about. Ini betul, ni intipati Darkcast ni. Terus dark. Ini bukan cobaan. Ini bukan cobaan. Ini betul kejadian. guys. Ini betul-betul kejadian. Nah bang, balik semula kepada kita punya topik tadi. But I'm listening. Dan saya dengar banyak interesting point yang abang cakap tadi. Some of it is like you cakap pasal dana. You cakap pasal bantuan and then you cerita sikit pasal daripada director, daripada semua all the crew semua benda-benda macam ni kan. Abang boleh kasih kat pencerahan lagi sikit. Pasal I want to see, macam saya cakap tadi, walaupun saya cakap banyak kali, macam mana abang buat duit ni, I want to see that. Tapi I mean, I don't want to push you on that, but I know you have your time to explain. But please, I would like to remind you, Abang Saiful Apik, this is Darkcast. So no barriers hold. First of all, we need to clarify the two difference between a price and a value. Price come in dollars. Which is, kalau kita cerita pasal values, it's priceless. And saya selalu pesan, do not be a person of success, but rather be a person of values. So as time goes by, all along my timeline, excuse me, memang tak dinafikan, bila saya bekerja, berkarya, of course lah ada duit. And saya akur, maksudnya daripada mula saya buat duit tu, dengan gaji sekecil-kecilnya lah. Macam dulu saya mula-mula berganding dengan Kak Oji contohnya, dalam sebuah program melodi. Saya berganding masa tu trial je, dua episod, untuk 2 episod. And selepas pada 2 episod tu, saya kena pakai baju Cheongsam dan saya kena bercakap dalam telo Chinese. Dan saya memegang watak tu, watak Apek. So dekat situlah saya rasa recognition, nama saya dikenali sebagai Saiful Apek. That was the beginning of Apek tu. Apek, yes. So lepas saja 2 episod trial tu, saya ingat itu je lah, that's it. Tapi bila diorang cakap, bang, kita punya rating memang hit, so maknanya kita nak maintain abang co-host lah Kak Oji. So diorang bagi kontrak setahun. Dan of course saya happy, sebab masa tu macam ganding Kak Oji, lepas tu weekly punya income ni. Dia memang bayar based on weekly lah, sebab program tu seminggu sekali. And bila saya dapat moment tu, ramai orang tanya, gempak lah dapat like co-host dengan Kak Oji ni. Gempak ni, dengan program yang sangat, memang time tu memang peak lah program tu kan. Lepas tu orang tanya, payment macam mana? Saya pun nak tanya bang, payment macam mana bang? Saya cakap, come on lah, dah saya dengan Kak Oji mesti lah sama. Kak Oji 1,5, saya 1,5 agak. Dia 1,500, saya 1,500. So dekat situ, kalau kita tengok daripada ratio dia, 10% je saya dapat out of. But logiknya, because dia dah established, I'm a newcomer. Takkan saya nak, and you're not demanding at that time? Tak ada. Yes. And I look at it as an investment. And look how it turn up sekarang ni. That dengan bayaran saya yang sedikit tu, yang saya tak pernah anggap pun setimpal atau tak, because ni rezeki masing-masing. Tapi because of that investment, kerana saya rasa this is a mileage, and this is an opportunity. Of course lah, alamak, 100,500 kali 4, sebulan income aku 600.
Mana maunya. Kan? Yeah. Tapi saya tak tahulah. Saya ni bukan seorang manusia yang prejudis. Saya tak reti nak bersangka-sangka like trying to put values on my side. Tapi saya yakin, okay, tak apa, I start small. Because that's how it's supposed to go. You start from the bottom, from zero, and then sikit demi sikit kita nak tengok progress. Right. So dia ada increment. And as time goes by pun memang saya rasa lah ada increment dalam macam-macam karya saya ke atau tak, abang, okay, sorry bang, abang cerita pasal macam ni, saya teringat the only thing that I can relate to is myself, my friends, my own experience, right? You are saying that macam okay, kita faham lah jadinya ni gaji aku takat ni this is much. Yes. The more I gain experience, it will get more. So you got that thing. So tapi sekarang zaman sekarang saya pun dalam industri saya macam okay, first kali gaji kau 600, 800, kau naik 1200. Sekarang minimum gaji 1800. You know, dekat sekarang lah, dekat you know, it's a kerajaan dah cakap 1800. In my industry pun 1800. Tapi kadang-kadang 1800 tu macam tak berbaloi dengan orang yang you know apa macam tak kena. And then diorang punya, especially this generation, those people yang generation sekarang ni, saya minta maaf, saya ni orang tua, manja sangat. Tak nak, abang cakap tadi rezeki. Saya nampak itu pengorbanan. Betul. Itu pengorbanan macam I'm accepting that kan, that first. Okay, now best, alhamdulillah abang dah cerita saya pasal duit RM150, bukan RM1,500, RM150 permulaan dekat situ now. And this is like what, 30 over years ago bang? That was in 1997. Wow. Almost 30 years. Almost 30 years ago. Betul. Right. 27, 20. And I'm pretty sure due to inflation dan sebagainya, macam mana gaji sekarang bang? You know, macam mana, do they set dekat dalam abang punya industri ni, ada ke set of gaji, ada ke piawaian ini macam industri-industri lain? Ada ke macam okay, director kena bayar macam ni, apa nama ni, actor yang ada nama sikit obviously lah kena. Again, untuk kita yang mahir ni, kita boleh tengok pasal apa? Kita tengok si Hollywood ni kan, dengan famous actor, famous actress yang dia ada kadang-kadang 1.5 million, 2.5 million benda. Do we get the same thing? And I know for a fact bang, I'm actually talking to a millionaire. Macam mana tu? Cuba huraikan. Yelah, kalau nak ratio kan, katakan kalau satu movie boleh collect 1 million, kalau kali dengan 70, maknanya saya dah contribute 70 million. Itu cara kasar ni kalau kita melihat kan. And when you mention about berbaloi, because macam saya bila meletakkan diri saya baru, ketika itu throwback sikit, saya rasa yang berbaloinya is not about that money itself. It was never about the money. It's about the chances. Okay. Sebab kalau kita tengok dekat India, Bollywood, orang yang nak jadi extra sanggup membayar. Wow. Bukan dibayar. Right. Mungkin ramai orang tak tahu. Begitu sekali diorang melihatkan about chances. Sampai diorang sanggup bayar. Can you imagine that? Right? I faham. Tak apa, aku cross belakang je, cukup, aku bayar. Aku just need that one moment, mana tu orang moment ternampak tu. Sampai tahap tu lah kalau kita nak cerita pasal value tu kan. But bila kita cerita pasal sekarang, bila you dah ada recognition, I mean, it's quite unfair that kita tengok sekarang ni. And kalau you sendiri tak pernah dengar, ada kadang-kadang mereka-mereka yang dah memang orang lama, yang established, sampai dibayarkan, kita tak nak cakap amount, tapi kita cakap percentage tu. Kalau dulu dia earn 100%, as time goes by, dah 20 tahun, 30 tahun, tiba-tiba dia punya gaji sekarang 10% dia dapat daripada apa yang dulu. Contoh, kalau 1,000 dulu dibayar 1,000 contoh, sekarang dia dibayar 100 untuk kerja yang sama, durasi yang sama, dengan komitmen yang sama. So sekarang, sebab tu saya cakap tadi, kalau cerita pasal piawaian ni kan, itu saya cakap pekerja asing pun ada piawaian, basic salary berapa, I mean working hours berapa. So kalau sekarang ni saya tengok macam dah lah payment tu. Sebab kita bila dulu kalau cerita filem ni memang kos dia tinggi. Sebab filem kan, filem tu satu can je tu untuk 4 minutes punya duration pun saya ingat harga dia dekat 4,000. Untuk satu can tu je. Itu untuk baru shoot. Belum proses nak develop filem tu, nak color grading or whatever, banyak.
Lepas tu dulu kena dubbing. Of course lah, belanja tu besar. Tapi macam sekarang bila dah sampai ke dunia digital, you dah tak payah dubbing, you pakai direct sound. So kita sound direct je lah. Maknanya So sekarang the cost ni has been benda tu dah decrease. Right. Maknanya costing dah decrease. So there's no way you nak bagi excuse ataupun reason kata cost makin tinggi. Sebab capital untuk buat certain ni movie apa semua, dia dah lampu pun dah pakai LED. So sebenarnya kru pun dah tak macam dulu. Kalau buat satu filem 50 orang, sekarang mungkin dah 25. You dah minimize tau. Dia dah narrow down. Tapi yang itu sebab tu saya cakap, kerana pihak atasan tidak menetap kesan tu piawaian. Maknanya kena ada lah benda tu. Tak kira lah macam mana, tapi yang penting ada increment. Sebab kalau kita tengok dekat Hollywood sendiri, even Bollywood, lagi lama lagi mahal. Betul. Contohlah kalau saya ambil macam Sean Connery, kan, dulu dia berlakon memang dia mahal, tapi sampai tahap dah dia orang punya suara je lagi mahal daripada lakonan dia orang dulu. Suara je. Untuk VO mungkin cerita animasi, ataupun macam cerita Dragon Heart tu kan, dia suara dia pakai untuk Dragon tu je. Suara je, dia tak perlu pun syuting. Tapi kenapa boleh sampai tahap macam tu? Okay, one thing for sure, kalau saya nak cerita pasal logiknya, satu is market. Bila kita cerita pasal market, of course lah Bollywood market dia internasional. Of course dia orang invest, kalau kata 500 million pun dia orang boleh dapat 5 billion anytime je. Nampak tau. Jadi macam mana kita nak solve? If you are not a part of the solution, you are a part of the problem. So apa the solution yang kita nak cuba cari solution kat sini? Macam mana kita nak hypekan kita punya market? Of course kita kena buat a good quality movies. So bila you nak buat a good quality movies, of course modal. Tapi kalau you kedekut, macam contohlah kalau orang tu offer, aku nak offer kau buat satu cerita ni, tapi kita orang tak ada bajet. Bajet kita ada banyak ni je. Dah tak ada bajet, tak payahlah buat filem. Nak buat juga buat apa? So inilah sebenarnya yang kerisauan kita sebenarnya. Duit ni yang korang akan makan sampai mati tau. Sebab once kau dah bayar kita orang dengan harga yang serendah itu, filem tu akan tayang sampai kiamat sekalipun, korang, you will earn. So logiknya, korang secara rasionalnya boleh fikir potential tu. Tak apalah, aku henyak lebih pun macam mana pun, in long term, I got nothing to lose. Kenapa tak ada pendirian macam tu? Sebab tu saya cakap pendirian tu satu. Lagi satu, ketetapan piawaian daripada pihak berkuasa lah. Obviously enforcing lah kan. Dia mesti ada, because look, we got again, I'm not well versed, saya tak tahu sangat pasal ni, tapi yang macam cakap masa kecil-kecil kita tahu finance, that kind of stuff. So saya pernah juga, saya taklah tua sangat ya bang, saya pun tengok masuk dekat social media, dan kadang-kadang ada juga controversial director controversial. Saya pun dengar juga, saya selalu dengar, especially siapa nama Nimwi, kan, dia selalu cerita pasal ni. Saya selalu cerita pasal kenapa finance bender itu ini. Kadang-kadang ada juga dana yang disalurkan dan sebagainya. Now, apa abang cakap tadi dan apa yang the first part tadi yang kita buat, dan saya cuba relate kan, macam saya cakap tadi lah, I really want to make this a dark cast. Okay. Some of the stuff that you said, mungkin sama viewers yang penonton kita pernah nampak dekat podcast yang lain. Tapi I'm really interested in when you're saying that, alhamdulillah, you're saying that rezeki naik and sebagainya. Alhamdulillah. But of course it will be from a source, right? From the source tu, macam mana dia nak salurkan. Lepas tu enforcement kita pula macam mana. Saya dengar dia terror, banyak band tu band ni, dan dia, kalau pandai band dia mesti pandai membantu juga, kan. So dalam bantuan mereka, bekas dalam industri yang saya tengok kadang-kadang, in the industry that I'm in or my friends are in,
banyak orang mereka berjaya kerana dia ada dapat kontrak-kontrak kerajaan, ataupun lepas tu kerajaan pun ada kasihkan dana juga macam mana dia nak berjaya. Dan dalam pada masa yang sama, yang terror sikit, dia pergi kepada dunia swasta, big multinational company yang daripada situ. Tapi piawaian dia mesti ada daripada kerajaan ni, the base price apa benda semua ada dekat sini. Sama juga macam industri abang kan. Jawabnya, these people does give you grants. Dia orang akan kasih. So macam mana dia nak justify grant tu? Macam mana dia nak justify ada piawaian tak ada. So orang yang dapat grant tu macam, again, in my apa industry, kriteria dia? Macam mana? So macam saya sendiri pun kadang tanya, apa kriteria dia orang untuk yang mendapatkan kemudahan macam tu, grant, rebate, memang ada rebate system. So macam kadang-kadang tak tahu macam mana perkiraan tu to entitle untuk mendapat bantuan-bantuan ni. And kadang-kadang dengar dana tu ada, tapi pergi ke mana tak tahu. Sebab kita, dia tak transparent lah. Maksudnya kita pun tak tahu, macam kita ni tak deserve ke untuk tahu siapa yang dapat, and apa hasil dia, how they benefit benda tu. I mean, kita tak tahu tau, dia tak transparent. Kadang-kadang mungkin, dan dia pun tak wawarkan kalau ada bantuan-bantuan tu. And kadang-kadang tahu dah habis dah 1 tahun. Dia sebab dana tu keluar untuk setiap tahunan kan, annually. Tapi saya tengok macam sebenarnya pergi ke mana? And in fact saya rasa macam even filem-filem macam contohlah kita tengok dalam 1 tahun, kalau dulu mungkin zaman-zaman saya kecil-kecil dulu lah kan, panggung wayang tu kalau keluar cerita Melayu pun mungkin 1, paling banyak 2 lah. Tapi sekarang boleh katakan dalam 1 bulan tu dia boleh keluar sampai 6-7 filem Melayu, cerita Melayu je. Yang kadang-kadang kita cerita tu dah tayang ke? Sampai kita pun tak tahu cerita tu dah tayang. Okey, kalau kita multiply lah, kata kita terletak ratio dalam 10 lah filem sebulan lah. So setahun kita ada 120 filem. Tapi yang hit 2 filem. Betul. Apa jadi dengan 118 filem lagi tu yang melingkup tu? Orang tahu ke filem tu wujud? Sampai tahap tu. And lagi satu, bila kita cerita pasal funding, tak semua orang, dia orang yang funding ni movie makers, film makers. Sebab kadang-kadang dia orang ni orang yang ada duit. So sebenarnya kalau cerita pasal orang ada duit ni, dia ada modal, tapi dia tak ada bakat. Orang yang ada bakat macam kita orang ni pula tak ada modal. So we need each other to contribute lah. Tapi kalau kita nak cerita pasal orang yang bukan buat filem ni, contoh bila filem tu meletup, yang tokek telur, tokek ikan, tokek buat rendang, ketupat pun nak buat filem. Tapi apa nasib dia? Adakah dia orang terangsang sebab aku nak buat filem lah, aku tengok filem ni boleh berjaya, kita kena cuba. Tapi pada saya dia dah jadi gambling lah. Baik buka kasino je. Maksudnya hang on. Kira macam dia tak tahu menang ke tak menang, dia ban. Ban je. So dia tak tahu. Itu lain macam bunyi dia macam ada. Ya sebenarnya apa dia sebenarnya? Duit tu memang saya pernah dengar juga. Kadang-kadang mungkin saya rasa tak dinafikan juga, ada orang, aku buat filem ni bukan untuk jual lah, bukan untuk untung. Hobi. It doesn't make sense lah. Betul. Ataupun sebenarnya duit ni masuk laundry ni. Okay. Bang, ini saya nak, again, saya tak tahu pasal cerita perfilman dalam industri saya. Sikit lagi saya ada satu hamba Allah ni. Sikit lagi dia cakap macam kau tengok movie aku ni DVD. Okay. Saya pun macam tak ada dengar apa pun ni DVD. Lepas tu saya dengar in the line of macam dia dapat dana. And he's in a different industry. Mungkin dia dapat the geng-geng, of course lah, nama kita tak nak cakap lah siapa kan. Movie pun tak ramai orang tahu pun. Tapi hebat lah jugalah movie dia. Ini sebelum movie-movie kita terbalik ni yang macam untuk saya lah kan. Untuk Malaysia macam teruk ni, mesti invest banyak ni nak buat di stunt macam gini kan. Tapi tak ke mana pun. Tak ke mana pun. Tapi obviously lah macam how do you get that much money? Tapi dia dapat. Now I was thinking lah macam, what about those independent film producers that really need this dana? Betul. Minta maaf I think Mama tu ada contact, because I know from there pun mungkin dia letak itu orang kat sini nak tahu boleh tolong dapat dan sebagainya. Again, I tak boleh nak
cakap ini factual, ini saya dengar kan, abang daripada industri tu sendiri. Can you verify adakah benda-benda ni berlaku dekat dalam industri abang? Memang tak dinafikan, memang berlaku. Cuma tak, macam mana orang cakap, tak di enhance kan lah, tak diwar-warkan, ataupun tak ada siapa yang outspoken. Ya. Dekat Hollywood dekat Hollywood kita cerita pasal Illuminati. Illuminati, Skull and Bones, benda-benda yang Freemason. Freemason, those kind of stuff. Rothschild. Ya ke kat sini ada ke dia orang punya hand in this kind of situation? I don't believe in that lah. Right. So kalau macam Illuminati, pada saya simple je. Illuminati gua minati lu. Itu saya punya konsep lah. Right. Macam Freemason pun sama juga. There's nothing for free. Macam orang cakap freestyle. Bila gambar kan, free size. So sebelum tu adakah kena bayar? Tak ada pun. Nothing's for free. Right. And kalau kita cakap pasal New World Order, sebenarnya mendominasi, tak kira apa saja yang melibatkan keuangan. This New World Order sebenarnya yang control everything. They decide which one, siapa pergi mana, siapa yang involved, siapa yang kena kick. No, I don't believe in that, because all along the way saya tidak berhadapan kan? Saya tidak berhadapan dengan benda tu. Tiba-tiba ada Illuminati datang kat saya pula. So tak ada. No, there's no such thing yang datang approach saya, ataupun there's no such thing yang saya rasa mempengaruhi my growth dalam industri. Cuma yang saya risau sekarang, satu, kronism lah. Sebab there's pros and cons pun kalau cerita pasal kronism ni. Sebab kadang-kadang ada orang dia kekalkan kronism ni because dia rasa macam chances atau risiko tu untuk something go wrong tu kurang. Sebab kita dah establish kerja dengan orang ni, tak mungkin ada problem, benda makin mudah. Diorang tak nak create new opportunities pada orang-orang yang baru. Sebab mungkin rasanya macam there's a big risk. I would like again, betul je macam orang cakap kan. Baik kita ambil orang yang kita percaya. Yalah, orang dah biasa dengan kita. Lepas tu kita try to menangkan dia untuk. Is that what you're trying to say? Yeah. Is that healthy for your industry? Itu saya cakap tadi, ada pros and cons lah. Because as for me, there's always a first time for everything. Andai kata benda ni terlalu hardcore, dibudayakan, I'm sure I'm nowhere sekarang. Because banyak sangat yang saya establish dengan new circle ni. It's from the first experience. Macam jom kita try apek. Tak kisahlah, it's a trial and error. Tapi moment tu ada, chances, opportunity tu. Dan saya bekerja dengan ramai director, ramai producer, ramai production house. And of course kat situ saya melihat daripada macam itu tak gempak, tapi bila ada repeat order tu gempak. Sama juga kalau kita berniaga pun. Kita kalau jual kat Denny je dia borong kan, tapi dah tak ada repeat order. Itu yang merisaukan lah. Tapi there's always a pros and cons lah bila kita cakap pasal double standard, bias or chronism. And I'm pretty sure like sebenarnya sekarang ni yang macam saya cakap, yang paling penting sekali untuk resolve everything, pihak berkuasa lah, untuk meletakkan satu piawaian lah. Sebab bayangkanlah kalau saya sekarang macam terkejut bang. Macam abang kata, I mean untuk saya lah, macam abang cakap sekarang ni, abang cakap dengan saya, pihak berkuasa sekarang macam piawaian pun tak ada. Tapi yang kita nampak, dia ban, ni tak boleh, cerita ni tak boleh, kena ban pasal banyak. Jadi macam dia orang buat kerja lah. Tapi kerja benda yang minta maaf lah kan. Itu yang the basic thing patutnya ada kan. Lepas tu tak adalah. I mean look, that's what the government is supposed to be doing kan, governing things. Again, I'm talking about orang yang tak tahu benda, because from there akan laikan benda ni yang ni under table. Ni ada tak berlaku dekat, I mean ini bukan soalan lah, it's a rhetorical question. Of course must be an under table thing, benda yang berlaku dekat industri you. Macam you cakap tadi kat India, orang nak pergi jadi belakang, belakang yang dekat situ, tak termasuk dekat entah mana, tukang lampu mana masuk kan. I think dalam ketulusan untuk meluluskan projek, bila melibatkan bantuan, dana, geran and so on,
I'm sure benda tu mesti ada punya lah. Tak payah menipu lah dengan bekas penipu. Information yang saya tahu, contoh yang saya beritahu abang tadi, dengan information yang abang beritahu saya, yang saya tahu okey lah, yang filem horror mungkin 2-3 ya, yang abang ada, abang veteran mesti letak nama abang kat situ, mesti orang akan pergi tengok at least. Tapi abang cakap tadi 100 lebih tadi bang. 100 lebih takkanlah mangkuk orang kaya mana yang nak buat benda tu kalau tak ada for their own benefit. And I'm pretty sure from that 100 lebih kita nak tengok juga mana duit tu pergi. Tu ada. Macam mana saya tak tahu. Itu duit itu. Sebab tu dia tidak transparent lah. Right. Dia tak ada macam satu tools. Macam kita tengok bank account kita. We have the right to know. Even tak kira lah macam kalau orang buat forex ke, bursa saham ke, dia akan clarify benda tu, how transparent. Dia tak ada hanky-panky. Right. Semua orang have the right to know, kan, because dia orang invest. So macam sorry to say lah, mungkin saya melihat lagi satu sudut, contoh radio, stesen radio. Right. Saya bukan nak bash, tapi saya pun wonder, untuk lagu-lagu yang dipilih untuk dimainkan di radio, siapa yang tentukan? Dan kadang-kadang lagu ni okay. Satu hari 10 kali keluar ni. Kenapa? Okay. Bang, saya semenjak Domenjak ni bang, itulah pasal. Mesti ada punya bang. Lah. Kita tak tuduh. Tak tuduh lah. Tapi pelik lah. Kalau korang yang terasa kat sini bukan korang kan? Tak. Sebab tu korang kena clarify apa kriteria dia. Right. Dari segi untuk on air kan satu lagu. And how much does a station radio membantu mereka-mereka yang dalam industri muzik? Berapa banyak? Right. Yang betul-betul yang kita tengok betul-betul struggle untuk buat lagu, hasilkan lagu. Tak, macam saya cakap tadi, semenjak ni bila saya berkecimpung dalam dunia social media, saya berkawan. Lepas tu saya macam abang, macam mana tak alih-alih saya boleh berkawan dengan abang. Dalam pada masa yang sama berkawan dengan DJ yang lama-lama. Yang before this saya pernah dengar dan tak pernah dengar. Saya tak ada kat sini bang. Saya sebab tu I am very neutral. Saya berada di overseas lama bang. Tapi betul tak bila kita berkawan dengan DJ, kita tanya, siapa yang setkan lagu? Producer. Exactly. Kan? Dan dalam pada masa yang sama, saya ada dengar cerita ni bang. Saya ada dengar cerita macam ada dia orang tak nak main lagu ni, kan, dia blacklist lagu ni, dia gamatis ni, dia masuk sini, for no reason. For no reason. So how healthy is it? How healthy? And tak ada orang yang outspoken pun, tak ada orang yang lantang. Ada ke siapa cakap kenapa nak cakap kat siapa? Nak cakap kat siapa? Can you imagine kalau I sendiri, I nak cakap kat siapa ni? Takkan nak pergi Putrajaya depan Perdana Menteri punya jabatan Perdana Menteri tu, saya mogok lapar kat depan tu. Right. Takkan lah. I mean, where is the integrity? I mean, pihak-pihak yang berkenaan. Come on lah, you are giants. Kita ni semut lah. Kita rakyat. I mean, kita cerita ini, kita belum sentuh lagi rakyat-rakyat yang lain. Ini baru kita cerita circle industri je. Satu contoh lah, saya nak cakap satu, saya tak tahu nak cakap analogi atau kronologi lah. Benda ni berlaku. This is a fact. Seorang yang saya rasa pioneer saya, seorang penyanyi yang hebat, yang pernah satu ketika meletupkan industri dengan lagu-lagu beliau. Bila saya dapat tahu dia naik atas stage tu, satu lagu dibayar RM50. Kita letak tepilah kezaliman yang orang bagi. Tapi bila saya tanya dengan uncle dapat RM50, kenapa uncle ambil? Dek, uncle rindu pentas. Banyak lagi baju-baju uncle yang cantik-cantik ni, uncle tak pakai lagi. These are the unsung hero lah. Aku tak tahu aku nak letakkan, ya Allah, ni orang-orang yang terdahulu. Kalau tak ada orang dulu, tak ada orang sekarang ni. And who will be fighting for them? Who will be responsible for them? Diorang yang naik, diorang ni tak boleh kita nafikan mereka telah contribute dari segi ekonomi, dari segi reputasi kita, dari segi mengangkat dan mertabatkan kebudayaan kita, seni kita. Tapi unsung hero.
Ini belum kita sentuh lagi mereka-mereka yang di macam-macam sektor. Sektor keselamatan ada, sektor-sektor yang pejuang negara. Ramai sebenarnya. Ramai. Yang berbaloi tak? Lepas kau perah, kau kerah. Tapi kadang-kadang banyak orang cakap, it's your choice. Engkau yang pilih bidang ni. Kau makanlah sendiri. Kau tanggunglah sendiri. Siapa kau pilih bidang ni? Come on. Tapi itulah, balik semula kepada topik asal kita. Mana kita cerita pasal where's the money? You know, now abang merungkaikan sekarang macam betul lah, tak ada piawaian. Kalau lah macam orang yang macam you cakap tadi, veteran pun boleh tak apalah 50 is because he love his doing performance. That's why he do it. Tak tengok value. Tapi kita ada juga vultures kat belakang yang akan mempergunakan situasi itu untuk padahal dia orang buat few thousand from him. Betul. You know what I mean? So dia orang buat apa bang? Kalau itu saya cakap, bukan saja badan-badan yang sepatutnya, even all the NGOs, persatuan, apa yang diorang buat? Diorang dapat dana, tapi diorang tak bantu. Mana ada siapa bantu? Tak ada. Saya dah duduk dalam persatuan, macam-macam persatuan lah. Tak bersatu pun. Basically dia buat persatuan tu untuk adulterial punya, just for the sake of doing it. Come on lah, tak payah sembang lah. Itu dia. Serbuk kari pun tak sembang kari macam tu. Ada kawan saya seorang tu. Handsome orang tu. Bang, again, kat saya dapat tadi daripada abang, the information that you shared with us, some of them mungkin our viewers and our listeners, penonton, para penonton dan para pendengar kita semua mungkin tahu, mungkin diorang kata macam okay, ini a bit different. Tapi tak dark lah kalau tak ada controversial, betul tak? Now okay, sekarang kalau kita tengok dekat dalam, saya tak nak cakap lah, tapi berjuta-juta, berpuluh-puluh juta dan sebagainya, and itu banyak tu. And then especially now when rakyat semua dalam keadaan yang agak tertekan dengan ekonomi yang macam gini, kan? And then we got people like you, the veteran, you know, of course you're all set up. Tapi untuk you, I think like why you are here, we're looking at macam saya pun nak tahu sebenarnya pasal industri abang, kan? Adakah you sekarang ni, how do you see they go? Because now 2025 bang, AI dah masuk. Macam abang cakap tadi, dulu 50 orang, jangan saya tahu 50 orang boleh buat duit daripada satu industri. Sekarang 5 orang je. Pasal apa, semua orang dah terror dah. Ni ada lighting boleh macam ni. In a way it's good, in a way it's not good. Kesian other people yang dulu 50 sekarang 5 je orang yang boleh dapat. Again, tak ada piawai semuanya ni. Itu dia. So anybody, and people are making money. Cost is getting high apparently. Dan saya dengar juga lah berjuta-juta juga box office sini, box office sana. How do they share that? Where does the money go? Does it come back to you? I think the same question that ignite me, yang triggers me, is the same. Dia persoalan yang sama. Because we cannot provide answers, the accurate answers. Sebab tu saya rasa macam kalau orang tanya, bang, kenapa sekarang baru abang nak cerita sebenarnya ni? Because exclusively memang saya tak pernah reveal, and saya tak pernah outspoken. Okay. Is it because if you were to macam expose the industry, saya akan jadi insecure. No, insecure. Macam saya akan rasa macam habislah aku, ini tak boleh ni, ni tak macam gitu. Habislah aku, dia ni akan block, ada people tak nak buat macam gitu because of this. Yes. Itu yang saya cakap tadi, Illuminati. Tapi Illuminati gua mati lu, tak ada masalah, selfie lah kan. But the thing is, sekarang ni kenapa kita sembang pasal benda ni? Because kita nak reveal the truth. Right. I want to know the truth. From somebody yang tak tahu. Saya tak ada ulterior motive. Saya pun sebenarnya, saya rasa siapa-siapa yang mendengar, tak kira siapa, they owe us an explanation. And kita welcome juga untuk mereka-mereka kalau dia nak komen kat situ, mungkin diorang lebih tahu. And diorang macam, okay bang, saya tahu sikit. This is it because I was there. Saya terlibat. And for me sebenarnya, like, the truth hurts. Kebenaran tu memang menyakitkan, tapi lebih baik daripada penipuan yang menyamankan. Sampai bila kita nak hidup dalam hipokrit? Kita nama negara Islam kot. We are a Muslim country, but do we practice it?
Do we practice it? Right. Sebab tu sekarang ni, kalau kita cerita sampai bila pun, where does the money goes, where does that, where does this, kita pun tak dapat answer, betul tak? We will never get the answer. But we are still wondering. How does everything ni, ni pergi ke mana, itu contribute ke mana. Contoh macam kadang-kadang filem tu tiba-tiba box office meletup, collect sampai puluh juta, ratus juta. Lain kali yang lain-lain pun tak ada pun any intensif atau courtesy, budi bicara. Bila kita cerita pasal soal rezeki ni, pada saya simple lah, kita kena pegang juga. Rezeki tu tetap rezeki kita walaupun terletak antara dua gunung. Dan rezeki tu bukan rezeki kita walaupun terletak antara dua bibir kita sendiri, bila Allah dah tentukan. Tapi yang paling penting ialah, kalau doa je tak ada usaha tu bohong. Usaha pula kalau tak ada doa tu sombong. Jadi jangan bohong, jangan sombong. Kalau Allah nak memberi, tak ada tangan yang boleh menghalang. Dan kalau Allah nak menghalang, tak ada tangan yang boleh memberi. We need to believe that, because itu kita punya core. Itu foundation kita. Kita orang Islam. Kita kena percaya. But at the same time, macam saya cakap tadi, a problem is not a problem. Your reaction to the problem is the problem. So if you're not a part of the solution, you are a part of the problem. Kalau atap bumbung bocor, kau sibuk je lap lantai, bila nak settle? So sekarang ni, apa yang kita buat kat sini is to be loud. Until people can hear, or the right people can hear. Because why? Masa dah time. Masa dah time, bang. Masa dah time. Bila masa dah time, masalah tak akan jadi problem. Susah tak nak digest? Itulah pasal. Biar dia orang fikir. Tapi saya rasa ramai majorities yang agree. For me, this is a cruelty ataupun misconduct. So pada saya sebenarnya, untuk sebuah negara yang maju, ada dua kriteria. Yang first kali, hapus kezaliman. Itu first. Second, basmi kemiskinan. Dua elemen ni kalau kita ada, negara maju. Dan kalau kita nak allocate negara yang kaya, bukan bila kita lihat negara tu ada orang miskin yang boleh pakai kereta kancil. No. Itu belum kaya. Tapi bila negara tu kaya, bila orang yang kaya boleh naik bas. Steady tak? Steady. Dah tu. So dekat sini sebenarnya kita cuba nak cari rungkaian, kita cuba nak menghuraikan kemuskilan yang kita ada atas ketidaktelusan. Sebab saya rasa all along the way, apa yang kita cerita tadi, kita dah cuba rungkaikan and kita cuba cari solution dia. And saya rasa the first kali kena ada perbincangan mereka-mereka yang terlibat untuk kita menetapkan satu piawaian. Piawaian tu dari semua sudut lah sebenarnya. Dari semua sudut. Maksudnya dari segi basic, berapa minimal kalau orang ni dah 10 tahun 20 tahun dalam industri, berapa basic dia, apa benefit yang diorang dapat, tak kira short term, long term, and dari segi durasi kerja, dari segi cuti. Sebab kadang-kadang diorang kena keras satu hari sampai 18 jam syuting, 20 jam syuting. Apa ni? Betul. Ini bukan pelakon ni, lembu ni. Betul. Saya pernah tengok dekat dalam satu social media ni. Apa Raibina lah, apa benda yang dulu punya Raibina. Yes, Raibina tu kan. Lepas tu that boy sekarang dah tua lah. He's a doctor by the way. Lepas tu dia cakap dia ada blister kat tangan dia because dia kena take lagi. Budak kecil main swing dekat atas. Jadi sampai blister, sampai mak dia kena marah semua. I mean, obviously they want to get the right shot, right? You know that kind of thing. Tapi but kena consider orang punya rights juga. Itu je. As for me, itulah saya rasa macam it all goes back to humanity lah. Like I used to say, it's a long journey between a human being and being human. So benda ni kita kena imply, kita kena apply dekat apa sektor sekalipun. Tak kira who's the boss, siapa yang bawah, whatever it is. Betul. I can relate. Bila you cerita you ni semua, I can relate because it's a different industry. Business is business kan. Betul. And then I can see that. Itulah abang in for Darkcast. There's a lot of
certain controversial things that you are actually, abang membukakan atau membuka ruang certain controversial thing yang mungkin sebelum ni abang tak pernah nak cakap, seperti under table, you know, dana-dana ni mana dia pergi. Cakap, saya tak bunyi pun. Dan saya, you know, dan obviously not mentioning name, these are the things that you are experiencing yourself. Saya rasa kalau dia orang, I'm sure dia orang tahu, alamak ni macam cakap pasal kita ni. Kan? Tapi siapa yang terasa tu bang, dia orang kata siapa yang makan, take the responsible lah. Cili, siapa yang makan cili, dia masa pedas lah. bukan bang, ada sambal dekat gigi dia bang. Jadi kepada korang-korang semua, kita lagi banyak soalan kan sebenarnya. Kita tak nak kasih korang semua jawapan, dan kita harapkan apa benda yang korang dengar ni, lagi we want to hear your question. Ya, betul. Kita nak dengar apa benda yang mungkin kita tak habis jawab, you know, tapi saya nak dengar question anda. Apa yang korang nak kita ketengahkan lagi. Mungkin ini adalah satu introduksi. And bang, minta maaf bang. Mungkin diorang cakap abang aktor, abang komedian, you know, abang ini semua alah dia gebang lah, pandai dia ni cakap berbual, dia mesti pandai itu ini begitu begini. Abang nak ini nanti dia cakap, you know, nak cakap pasal agama sikit lah, abang apa abang tahu itu gini. Macam mana bang, kita tak boleh nak happykan semua orang. Tapi I believe I choose the right person to talk to right now in the topic of this industry. Saya tak tahu apa-apa. Saya nak tahu. Sekarang ni very intrigued. Jadi saya harap saya akan terima banyak lagi soalan-soalan untuk Darkcast ni. Sebenarnya kita ni janganlah merasa pandai. Sebaliknya pandailah merasa. So apa yang kita cerita sekarang ni adalah apa yang kita rasa. Representing pada listeners and audience, untuk kita sama-sama, ibarat macam kita duduk satu table lah. InsyaAllah. Kita tengah discuss. I mean, mungkin ini bukan sektor dia orang. So kita kena pergi dua hala lah. Mutually. And saya tertarik dengan satu quotes daripada seorang orang yang saya anggapkan sebagai seorang otai. Kita kena praktiskan sifat Apple. A-P-P-L-E. Wow, A-P-P-L-E bang. All peace people live equally. Setidi. Hebat bang. Yang hebat tu yang sampaikan tu. Kita cuma copy paste. Banyak lagi bang sebenarnya soalan-soalan controversial, tapi saya banyak handbrake kita. Guys, thank you very much for listening, for tuning in. Macam biasa kan, saya sebervel anda bersama saya dan juga Abang Saiful Apek dalam eksklusif Darkcast yang pertama. InsyaAllah kita akan jumpa lagi, tuan-tuan dan puan sekalian. InsyaAllah. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Jangan jadi munafik yang buat jenayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita jumpa lagi di padang mahsyar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.